Kerajaan nak saman korang kalau korang abaikan parent. So, ini bukan Daus yang pandai-pandai cakap, tapi ini timbalan PM sendiri yang umumkan. So, kenapa kerajaan tiba-tiba nak buat akta ni? Jom Daus explain. Jadi guys, menjelang tahun 2036, Malaysia akan officially menjadi negara tua. Satu daripada 10 rakyat Malaysia adalah warga emas ketika itu. Jadi, masalah yang kerajaan nampak sekarang ni ialah di mana ramai anak-anak menghantar parents mereka ke rumah orang-orang tua. And dan lepas tu, mereka lepas tangan. Mereka langsung tak melawat dan juga mereka langsung tak bayar bil. Jadi, Kementerian Wanita tengah siapkan draft akta penjagaan ibu bapa dalam tempoh 6 bulan untuk tackle lah isu ini. And dan Singapura sendiri pun dah ada akta yang sama semenjak tahun 1995. Tapi yang menariknya adalah sangat jarang orang guna akta ini sebab kebanyakan family mereka pilih untuk settle secara elok-elok dan akta ini hanya menjadi last resort untuk kes yang betul-betul ekstrim sahaja. Jadi sebenarnya punca utama kenapa isu ini berlaku adalah disebabkan duit di mana kos untuk penjagaan seorang sahaja orang warga emas ini dah mencapai RM1,000 sebulan dan itu belum lagi masukkan lagi dengan kos hospital, ubat, diapers. Sedangkan kita ini adalah sandwich generation di mana satu tangan lagi adalah untuk kita jagalah parents kita dan lagi satu untuk jaga anak-anak, so kita terhempitlah dengan diri sendiri punya komitmen dan sebagainya. Adik dah tahu kita semua sayang parents tapi struggle kewangan itu memang realiti. Sebab itulah dah rasa akta saja tidak mencukupi. Yang betul-betul boleh bantu adalah di mana mempunyai insentif cukai untuk penjaga, subsidi pusat jagaan dan juga cuti haslah untuk kita uruskan kita punya parents. So apabila family mendapat sokongan seperti ini, barulah beban kewangan itu akan menjadi jauh lebih ringan. Dan sementara untuk kita tunggu akta ini untuk betul-betul jadi satu hari nanti, apa yang kita boleh buat sekarang? Daus sendiri telah pun menyediakan sedikitlah emergency fund khas untuk parent Daus, and then boleh jugalah ambil takaful kesihatan selagi parent itu masih lagi layak dan korang pun ada kewangan lah support bulanan takaful ini sebab dah tua ni memang dia punya premium tu akan jadi jauh lebih mahal. Dan yang paling kritikal sekali, yang ini yang korang boleh buat lah, di mana korang start planning korang punya retirement plan untuk korang sendiri. KWSP dah ada, bagus. Tak I emas untuk korang di KWSP, and then buatlah korang punya sendiri punya retirement plan selain daripada KWSP. Ini adalah untuk supaya anak kita tak terhempit lah macam yang kita alami sekarang, supaya anak kita tak jadi sandwich generation macam kita. So korang pula macam mana? Apakah planning korang untuk jaga korang punya parents? So please komen, Daus nak dengar pendapat korang. Dan kalau korang sedang mencari tempat untuk build emergency fund korang, korang boleh consider menggunakan app Versa, di mana untuk new user yang baru nak daftar Versa, kalau korang daftar Versa guna link Daus di bio ataupun korang search dausdk.app dan masukkan kod VDausDK sewaktu korang daftar, korang mendapat RM10 bonus daripada Versa apabila korang cash in minimum RM100. Reward akan dapat dalam masa 30 hari. Jadi guys, dah ingatkan video ini bukanlah financial advice. Pastikan korang kaji betul-betul apa yang korang nak invest dan macam nak set up retirement plan itu. Semua ini memerlukan sedikit research dan sekarang ada AI lah, so korang boleh bincang dan discuss lah dengan AI untuk cari apakah solution terbaik untuk diri masing-masing. Jadi guys, itu saja. Jangan lupa like, komen, follow Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.